أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: dan lazim daripadanya, daripada terkaya Tuhan. Banyak tu kataan lazim daripadanya. Tak jumpa cari baris berat hari ni. Pasal banyak sebelum-sebelum tu. Dan lazim daripadanya ada 2-3 di situ dalam kitab. Kalau tak nanda tak jumpa cari ya. Dan lazim yakni mesti daripadanya, daripada terkaya Tuhan. Bila sebut Allah terkaya, lazimnya apa dia? Mesti apa dia? Tiada mengambil faedah. Tiada mengambil faedah, yakni tiada mengambil untung. Siapa? Allah Ta'ala tak ambil faedah, tak ambil keberuntungan dengan menjadi kuwah, dengan menjadi akan kuwah. Apa kuwah? Kekuatan yang tersebut itu. Kekuatan yang tersebut itu yakni yang terletak pada makhluk, seperti tajam pada pisau. Itu kekuatan tu, seperti tajam pada pisau. Bila sebut tidak mengambil faedah, bila sebut terkaya, fahamlah, lazimlah, mestilah Allah tak ambil faedah dengan kekuatan yang Tuhan letak pada satu-satu makhluk. Tak ambil faedah tu, tak ambil untung bagi mengadakan setengah perbuatannya, perbuatan Allah. Tuhan tak ambil faedah. Nak taswir lagu mana ni? Nak merupakan masalah. Bila sebut Allah Ta'ala terkaya, apa terkaya? Tak berhajat kepada segala sesuatu. Bila sebut lagu tu, kita faham kata Allah tak ambil faedah. Tak ambil faedah apa? Tak ambil faedah pada satu kekuatan yang Tuhan letak pada satu-satu benda. Tak ambil faedah tu pada nak menjadi, nak mengada setengah perbuatannya. Contoh gini, pisau potong tali. Perbuatan hak Tuhan mengada apa dia? Putus tali tu. Pisau potong tali. Putus tak putus perbuatan siapa? Putus tak putus perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Jadi bila kita sebut Allah terkaya, Allah tidak ambil faedah atas sifat tajam yang Tuhan letak pada pisau untuk menghasilkan putus tali tadi. Tu maksud Tuhan terkaya tu. Nampak dah tu? Sekali lagi, putus tali perbuatan Allah. Menjadikan tajam pada pisau juga ialah perbuatan Allah. Bila kita sebut Allah terkaya, dengan makna Allah
tak ambil faedah di atas ketajaman yang Allah letak pada pisau. Yang Allah buat tajam dan Allah letak pada pisau. Tuhan tak ambil faedah atas tu. Tak ambil faedah pada apa? Pada nak memutuskan tali. Tu maksud dalam makna terkaya Allah. Tuhan tak ambil guna hak tu. Faham tak? Tu nak ayat Tuhan ni maha kaya lagu tu. Tu Tuhan sungguh. Kita asah pisah, ambil faedah tak? Kita asah pisah akhir sekali tajam. Kita ambil faedah di atas tajam pisau tu, nak kerak satu-satu benda. Kita berhajat. Allah dah. Allah buat tajam pada pisau. Dan pisau tu tengok pada adat yang memutuskan tali misal. Tetapi Allah tak hajat kepada zat pisau, tak hajat kepada tajam hak dia letak pada pisau untuk memutuskan tali. Itu kata Tuhan terkaya. Kalau Tuhan ambil faedah, mana Tuhan berhajat kepada tajam pada pisau untuk memutuskan tali. Tuhan tupang tajam hak dia buat. Itu tak panggil Tuhan, tu panggil makhluk. Siapa gitu dia bahas. Halus perbahasan dia siapa tahap tu. Itu kita buat misal atas tajam. Mana qiyah gila atas segala benda lain. Qiyah gila. Atas biji nasi, Tuhan jadikan sifat kekuatan pada biji nasi. Karbohidrat misal. Perbuatan kenyang di perut kita tu perbuatan siapa? Allah. Menjadikan nasi, perbuatan Allah. Meletakkan karbohidrat pada nasi, Allah juga. Kemudian Allah nak mengenyangkan kita, adakah Tuhan bergantung dengan nasi? Tak. Bergantung dengan kenyang dia letak, bergantung dengan karbohidrat. Tu kata terkaya. Tuhan tak ambil faedah atas apa yang dia jadi tu. Tak ada satu pun hak tak ambil faedah atas benda hak dia buat. Sebut satu apa pun tak ada. Itu makna terkaya. Kalau kita kata ada, bermakna hak tu bukan Tuhan lagi tu. Kalau kita sebut ada satu-satu kejadian yang Allah ambil faedah untuk menghasilkan satu-satu perkara dengan jalan tupang, dengan jalan gantung harap, tak panggil Tuhan lagi. Mana i'tikad kita tak betul lagi tu, belok lagi. Tu perbahasan dia. Boleh deh. Tak payah makna ni. Kita ni tak biasa mengaji, sesat baca seorang. Tak percaya terah. Kalau tak mengaji, tak ada bit molek, pening tak tahu nak hurai lagu mana, tak boleh. Baca boleh. Moga boleh baca Jawi, boleh baca. Ni pula ada hak Rumi. Baca boleh. Hurai tengok. Nak hurai ikut mana? Ni masalah. Baik. Dan lazim daripadanya. Daripada mana pula? Banyaknya tu. Dan lazim daripadanya, daripada mana? Lazim daripadanya, daripada tiada mengambil faedah Allah Ta'ala dengan menjadi kuah yang tersebut itu. Banyak situ tu. Ambil habis lah situ. Nyo tu nyo ayat sebelah dia tu. Ayat sebelum tu. Dah ambil sendiri nak tulis tu, takkan nak tulis habis tu. Tulis sikit je. Dan lazim daripadanya, nyo tiada mengambil faedah. Sekat tu memadad dah. Kan nak tulis habis satu ayat tu, penuh kitab ni. Penuh kitab. Tak boleh ustaz kalau kita tak tulis habis tak jumpa jalan. Lah pergi. Balik tulis di rumah, jangan tulis sini. Dekat tunggu kita. Tunggu demo habis tak kita tulis. Tak pergi. Dekat tunggu tak habis kitab ni. Dan lazim daripadanya, daripada tidak mengambil faedah oleh Allah dengan menjadi kekuatan tadi tu. Faham situ apa dia? Tiada memberi bekas, tidak memberi kesan kuah atau kuat.
Tak sedap sebut kat Melayu, kuah gitu. Kuah, kekuatan. Tiada memberi bekah, tidak memberi kesan. Kuah, kekuatan yang tersebut itu pada perbuatan. Pada perbuatan yang bersentuh ia perbuatan dengan kuah. Lagu mana ni? Sekali lagi. Dan lazim daripada tidak mengambil faedah oleh Allah tadi. Faham apa dia? Tiada memberi bekas, kuah, kekuatan yang tersebut itu, kekuatan yang tersebut tu pada perbuatan, pada satu perbuatan. Awak misal situ senang, hanguh senang. Tulis situ. Pada perbuatan seperti hanguh. Tiada, kita faham kata tak beri bekah kekuatan yang tersebut itu pada perbuatan seperti hanguh. Yang bersentuh ia perbuatan hanguh tadi, perbuatan yang ini perbuatan hanguh. Dengan kuah, dengan kekuatan. Faham lagu mana? Faham tak ibarat tu? Bila kita kata Allah tak ambil faedah dengan kekuatan hak dia letak pada satu-satu benda, pada nak menjadikan satu-satu benda tu. Misalnya Tuhan tak ambil faedah pada panah hak Tuhan letak pada api, pada nak menghanguhkan satu benda. Jadi kita faham pada tu, apa dia? Faham pula pada tak ambil faedah Allah tidak beri bekah kekuatan panah yang Tuhan yang duduk pada api tu pada satu perbuatan seperti menghanguh. Yang bersentuh ia perbuatan hanguh tadi tu dengan panas, dengan kuah itu. Faham lagu tu? Itu yang lazim kita faham. Faham ke tak tahu, tapi hak yang berlaziman yang mesti kita faham tadi tu begitu. Bila kita kata Allah tak ambil faedah atas panah hak dia buh pada api untuk menghanguh, tak ambil faedah. Sebab Tuhan menghanguh bukan dengan panah, bukan dengan api. Sebab Allah Maha terkaya. Bila gitu kita fahamlah di sini panah tu bila bersentuh dengan satu-satu benda tidak boleh menyebabkan lahirnya perbuatan hangus. Tak hasil. Bukan panah yang menghanguh. Bukan panah yang menghangus. Bukan tajam yang memutus. Bukan apa lagi? Bukan kanji karbohidrat yang mengenyang. Apa lagi? Nak beri misal lain. Bukan minyak. Minyak lain. Minyak tu tabiat. Ada minyak ni tabiat dia panggil. Bukan sejuk. Apa panggil sejuk? Kalau air tu zat, kita tak mahu zat hak dalam air benda H2O. Dalam air, hak dalam air H2O lah. Bukan H2O yang menghilangkan dahaga dak. Zat air pun dak, power dalam air pun dak. Yang menghilang dahaga tu Allah. Walaupun Tuhan letak kekuatan bukan untuk tupang kekuatan tu dak. Itulah lazim bila kita kata Allah terkaya. Inilah yang disebut yang kita tuntut. Hadza matlubun. Inilah kita cari, tutup cari hak ni lah. Halus halus bahasa dia tu. Ada orang tak biasa mengaji pening musing ni. Tak biasa dengar, atau dengar putus-putus. Jangan main. Ada dia mau duk mengaji wujud kedah wakak, mari sini pening. Warna payah muka barang ni barang halus. Supaya masuk benar dalam jagung mudah payah. Masuk benar payah. Tangan ketak bubuh tak masuk. Dia kat cocok. Belenjoy liu.
Hak jilat dia nak masuk ni. Hak jilat tu. Orang panggil benda jilat kau kulung panggil. Benang tu. Kan belum pada masuk kan nak pergi kerah benang tu. Bolu. Lepas tu cocok. Basah tu cocok tu tak masuk. Hak mulut tengah-tengah. Tak berjeruk sini. Tak cakap, tak jadi cocok pula. Ada isap pula. Wui pula basah. Bukan benda mudah, benda halus. Faham tak benda halus? Kalau kita belajar dalam ilmu-ilmu moden dia panggil mikro. Kalau bahasa ekonomi panggil mikro benda ni? Mikroekonomi. Bukan makro lagi dah. Mikro. Benda yang halus-halus. Kalau bahasa Arab sebut daripada daqaik, daripada benda yang dakik-dakik, yang halus-halus dalam bahasa tu. Baik, habis itu. Ni dia sudah tak sudah buat gambar rajah sudah. Tak buat juga lagi kita pun. Tak ada mas. Hari ni penat sekali. Bangun subuh dah letak lagi ni. Bangun subuh ni. Macam-macam urusan ini dia. Baik. Maka jadilah perhimpunan segala sifat yang masuk di dalam makna istighna itu. Perhimpunan yakni jumlah segala sifat yang masuk di dalam makna istighna itu 28 sifat. 28 sifat. Macam mana 28 masuk dalam makna istighna tu? Iaitu 11 sifat yang wajib. Mana 11 sifat? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi. Lepas tu sama, basar, kalam, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 situ. Dan lawan sebelah daripada yang mustahil 11 pula. Dah sebelah hak lawan ni panggil sifat apa? Daripada yang mustahil, yakni daripada sifat yang mustahil berapa? 11 pula. Jadi 11. Apa boleh masuk sebelah hak mustahil masuk situ? Boleh capur situ? Tak boleh. Sini kena ta'wil dan lawannya, yakni dan istihalah lawannya. Kena gitu. Apa istihalah? Mesti tidak, mesti tak ada. Lawannya, lawan bagi sebelah. Mana lawan bagi sebelah yang wajib tu? Daripada yang mustahil sebelah pula. Jangan dimasuk hak mustahil tu. Bila sebut Tuhan terkaya, mesti sebelah sifat yang wajib, mesti tidak sebelah sifat yang mustahil. Dah kalau masuk hak mustahil lagu mana? Kafirun. Kalau masuk mustahil situ. Kerana hidup sabit di Tuhan, tak ada Tuhan. Lemah, apa bukan lemah, bisu Tuhan, buta tuli, hidup masuk situ. Kafir lagu tu. Kena faham dulu. Sebelah hak lawan tu istihalah lawan, mesti tidak lawan bagi yang wajib. Sebelah berapa jadi? Ada 22. Dan lawazimnya, lawazim bagi istighna tu, segala perkara yang mesti, yang wajib bagi istighna tu 3. 3. Mana 3 dulu? Nak kena bilang belik pula. Wala yajibu alaihi syai'un tu. La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. So, tak wajib atas Allah buat perkara mungkin. Tanazzuhuhu ta'ala anil aghrad. Maha suci Allah daripada mengambil faedah pada perbuatan dan juga hukum. Yang ketiga, alla ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi. Tidak memberi kesan bagi sesuatu daripada makhluk ini dengan kekuatan yang Allah jadikan padanya. Tu 3 lazim tu.
dan lawannya. Lawan bagi lawazim yang 3 tu 3 pula. Sama juga tadi. Jangan masuk lawan, kita masuk apa dia? Istihalah lawannya. Mesti tidak lawan, tentu tak lawan bagi lawazim yang 3. Tentu tak. Tentu tak sama sekali. Lawazim bagi istihalah yang 3. Jadi berapa? Tadi 22 tambah 3 tambah 3. Maka jadilah 28 sifat. Jadi 28 sifat. Bila sebut Tuhan terkaya, lazim terkandung di situ 28 sifat ataupun 28 aqaidul iman. 28 situ. Dengan jalan tadilah, dengan jalan huraian satu-satu tu. Cerita sepitah lalu jeng tu. Nak cerita semula daripada awal tu, ingat tak kita weh. Payah ingat ni. Nak royak, kalau royak bilang boleh. Nak royak sebab apa tu, Bapa kena ada 11 sifat. Ingat tak tu? Kokoh lah, tak sedap belik dah apa. Sekadar-kadar ingat. Saya pun tak tengok agak ni. Main ingat-ingat je ni. Bapa bila kata mesti 11 sifat, ada 3 kalau tak silap saya lah. Yang pertama, kerana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat untuk dia menumpang. Yang kedua, tak hajat kepada yang menjadi. Yang ketiga, kerana tak hajat kepada yang menghilangkan kekurangan bagi diri. Tu kadang-kadang ingat lah tu. Ya ke tak tengok mula ke mana? Betul tak? Ya lalu buat ni. Pada tengok lagi. Pakai ya selalu. Kita pun tak tengok agak tu. Pakai agak-agak tu. Kadang-kadang ingat. Baik, habis sifat istighna. Dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Ini sifat ketuhanan yang kedua. Iftiqaru ilaihi kullu ma adahu. Ataupun dalam kitab kita ni dia guna lain sikit. Iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Dia pusing sikit. Lebih kurang je. Iftiqaru kulli ma adah. Berhajat kulli ma adah, tiap-tiap barang yang lain daripadanya, ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Tak apalah, tulis je tu. Itulah dipanggil sifat ketuhanan. Maka wajib ia berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Sini comelnya gini. Adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah, kepadanya, kepada Allah. Tu comel sikit. Jadi tak suk cerita tadi. Iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Ilaihi tak ada dalam terjemah. Berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Berkehendak ke siapa? Kepadanya, kepada Allah. Bila begitu, maka wajib ia berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, kepada Allah tu. Wajib tak? Wajib bagi Allah. Yang ni wajib pada akal kita. Bagi Allah Ta'ala wajib tak? Bahawa tu panggil ta'wil masdar. Oleh bahawa bersifat ia Allah dengan wahdaniyah. Bila kita kata tiap-tiap berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, yang ni makhluk, kepadanya, kepada Allah, maka akal kita hukum mesti tak dapat tidak Allah Ta'ala mesti bahawa bersifat dengan sifat wahdaniyah. Bila kita kata Allah itu mesti berhajat, mesti berkehendak kepadanya,
oleh tiap-tiap makhluk ni, maka akal tak boleh terima, melainkan mesti Allah tu kena bersifat dengan wahdaniyah. Mesti Tuhan tu kena satu, kena esa. Kalau dua, tak boleh terima akal. Tak boleh terima akal. Kalau ada dua zat yang sama dengan Allah, dua-dua tu Tuhan, adakah akan jadi semua hajat ke dia? Tak ada, belah bahagi. Akan belah. Macam dua tok ngulu belah tak? Tok ngulu panggil benda. Orang kajak negeri panggil benda. JPKK. Dah kajak negeri. JPKK. Kalau hak pusat? JPKKP pusat. JPKKP. Tambah P belakang. P tu percubaan je tu. Macam lesen kau. Ada JPKK, sekali lagi JPKKP. Begitu. Bila lagu tu belah tak? Belah bahagi. Nak cok anu ke cok ni? Hak nu cok betul, ni cok jaku. Nak cok mana? Dia jadi belah bahagi selalu. Nanti cerita makhluk. Tu cerita atas dasar makhluk. Kalau Tuhan ada dua lagu mana? Boleh semua hajat ke dia belaka. Lalu bila kawan tu boleh buat kerja kat pada duduk rumah ni, hak tu boleh buat kerja. Kita cari cok kawan tu tak apa. Jadi belah bahagi. Sebab tu bila kita kata tiap-tiap makhluk mesti berhajat kepada dia, tak boleh terima akal, melainkan mesti dia tu bersifat wahdani. Mesti dia esa. Tentu tak boleh berbilang-bilang. Satu. Dan qudrat. Apa qudrat? Mesti kena ada sifat qudrat, sifat perkuasa. Kalau tak ada perkuasa apa jadi? Lemah. Bila lemah hajat ke tak? Tak lah. Jatuh siapa nak pergi minta batu, dah jatuh dah. Bong jatuh nak pergi minta tolong apa? Dulu betul lah demo ada jawatan. Ni jatuh mampu, apa je nak pergi sign? Siapa nak pergi sign dah? Tak ada nak sign dah. Bila ada jawatan baru pergi sign, cok. Bila jatuh tak ada kuasa. Jadi mesti Allah ada sifat qudrat. Dan iradat. Apa iradat? Kehendak. Dan ilmu, mesti ada sifat ilmu. Apa ilmu? Pengetahuan. Mesti ada sifat pengetahuan, baru boleh mengetahui. Barulah kita boleh tuju ke dia. Macam mana nak tuju ke dia, dia pun tak tahu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia tuju ni kau orang tahu, orang boleh tahu, baru tuju. Dan hayat. Apa hayat? Perhidup. Mesti tak dapat tidak kena ada sifat perhidup. Dan kaunuhu qadiran, keadaan yang berkehendak. Dan kaunuhu muridan, keadaan yang salah tadi. Kaunuhu qadiran, keadaan yang berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaan yang berkehendak. Dan kaunuhu aliman, keadaan yang mengetahui. Dan kaunuhu hayyan, keadaan yang hidup. Berapa tu? 9. Ya tak? 9. 9 ada apa? Baik. Bila kita kata berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah kepada Allah, itu mesti tak boleh terima akal, mesti kena ada 9 sifat. Sebab apa kita kata mesti kena ada 9 sifat? Berapa gitu? Kerana tu ilat kata wajib bagi Allah bersifat dengan wadaniyah sampai akhir tu. Kerana pasal apa kata wajib? Kerana barang yang dikehendak. Kerana barang yang dikehendak oleh tiap-tiap barang yang lain. Lain ke lainnya tu? Lain saja. Barang yang dikehendak, dihajati oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah kepada Allah, itu 3 perkara. Ada 3. Sebab tu dia kata wajib kena ada 9 sifat ni, kerana ada 3 perkara tadi.
barang yang dikehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepada Allah Ta'ala, itu 3 perkara. Mana 3? Pertama daripada 3, berkehendak ia siapa? Berkehendak ia tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Berkehendak ia, yang ini berhajat ia tiap-tiap barang yang lain daripada Allah kepada Allah. Berkehendak apa dia? Bahawa menentu ia, menentu, yakni menetap ia Allah akan tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Tu yang pertama. Bila kita kata Allah ini berhajat kepadanya oleh segala makhluk, tak boleh kata segala makhluk hajat ke dia, melainkan dia kena ada 9 sifat. Bapa mesti kena ada 9 sifat? Kerana berkehendak oleh makhluk ni, Allah menentukan dia. Makhluk ni berhajat, yang ni tak terlepas daripada ditentu akan dia akan makhluk. Sebab makhluk ni dia dulu asalnya tak ada, kemudian boleh terima ada dan boleh terima tak ada. Bila boleh terima ada, boleh terima tak ada, maka dia tak terlepas daripada ditentu dan ditetapkan. Tak boleh lari. Bila dia ni benda yang boleh terima dua pihak, mesti kena tentu mana-mana so. Mesti tentu mana-mana so. Dia tak boleh ada dengan tak tentu, tak boleh. Dia kena tentu juga mana satu. Sebab dia tu asal dia tak ada, kena boleh terima ada. Baik, itu yang pertama. Keduanya, sebab apa mesti kena 9 sifat tu? Keduanya, berkehendak ia tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Yang ni berhajat makhluk ni kepada Allah. Hajat apa dia? Bahawa mengada ia Allah akan tiap-tiap barang lain daripada Allah. Mengada ia Allah akan tiap-tiap barang lain daripada Allah. Mengada tu atas barang yang apa? Barang yang atas kelakuan, atas barang, yakni atas kelakuan yang ditentu, yang ditetap akan dia, akan barang, dengan adanya ada tiap-tiap yang lain daripada Allah. Dua. Selu-selu dah tu. Kelaju tak tu. Selu dah tu rasa tu. Ni yang kedua. Tak boleh terima akal Allah itu berhajat kepadanya oleh segala makhluk, melainkan 9 sifat. Wajib kena 9 sifat. Berapa wajib 9 sifat? Yang pertama, kerana makhluk ni berhajat kepada ada yang menentu dan menetapkan dia. Yang kedua, makhluk ini berhajat kepada yang mengadakan dia, kan makhluk, mengikut apa yang ditentukan dia oleh Allah pada azali. Dua. Kemudian ketiga daripada 3, berkehendak ia tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, yang ni makhluk, kepada Allah. Berkehendak kepada Allah bahawa menghilang ia Allah daripada kekurangan barang yang lain daripada Allah. Dia hajat pula sini. Yang 3, hajat kepada Allah supaya menghilangkan kekurangan, kelemahan pada diri mereka tadi. Itu pasal itulah wajib kena ada 9 sifat. Nak susun payah. Nak susun nak buat gambar rajah pun payah biasanya lagu ni. Dak sawakar kena molek. Nak buat warna, nak susun warna tu. Oh, kalau boleh buat ni berjaya buat kita ni. Jual tak?
Awak jual poster. Jual poster. Tebing jual. Baik. Tapi buat poster pun biar boleh jawab. Buat tanya lagu mana lagu ni? Tahu. Tak ada beda gitu. Ada apa kalau hak ni pecah tu main kat ni? Tahu ustaz ngajar kat tu gitu. Tak ada beda lah tu. Biar boleh jawab buat poster pun. Tepek dinding. Makna kita ni halusi kitab apa nama Hidayatul Mutafakirin ni, siapa boleh buat gambar rajah? Oh bisa. Tanya boleh jawab. Dia mu kerja dah, kita tukang jual je. Ada. Jadi jual ayat-ayat Quran tu. Suruh baca tak boleh baca, kena wallet. Ada. 1000 dinar wa mai takillah apa tu. Mai jual, belilah 10 riyal, 10 ringgit je, 10 ringgit je. Cuba baca. Kena wallet boleh baca dia. Dia reti jual je. You tahu ni ayat apa ni? Tahu tak ayat benda ni? Tara tahu dia tu. Tara tahu ini ayat. Ini ayat Quran lah dia tu. Baca lah tengok. Tak boleh baca. Itu kan jual. Ada. Tu menjadi frame-frame lagu tu. Suruh dia baca, tak percaya. Boleh, saya boleh beli dengan syarat mu baca je. Macam mana main bolong ke tu? Kita tak apa, kat Islam ni boleh baca kul, ada 3 ku, 4 ku tu boleh baca lah dini tu. Tapi tengok kok khok, kerana khok tindih-tindih tak tahu kok kita nak baca. Tu suruh saya Pakistan ke Bangla tu hendak jual tu, kita tanya dia. Cuba baca tengok. Kalau di mana saya pernah tanya. Cuba baca. Saya jual je dia tu. Dia tak tahu ayat benda. Ni kata ayat 1000 dinar. Kalau nak kaya baca ni. Oh ya ke? Dia pula sungguh. Kalau kita mau beli lah. Biar dia beli, jangan jual lagi, mau beli je, membaca je. Baik. Maka wajib, yang ni wajib pada akal. Maka wajib yang ni wajib pada akal bagi Allah. Wajib bagi Allah. Ni sebuah wajib akal kitanya. Akal hukum mesti bagi Allah. Allah mana? Allah yang dikehendaki kepadanya, kepada Allah itu wajib apa dia? Bahawa, yani oleh bahawa bersifat ia Allah dengan 9 sifat yang tersebut itu. Maka wajiblah bagi Allah Ta'ala yang dikehendaki, yang dihajati kepadanya, kepada Allah itu oleh bahawa bersifat ia Allah dengan 9 sifat yang tersebut itu. Kena mesti lah. Pasal dia dihajati. Barang yang dikehendak, yang ni barang yang dihajati oleh tiap-tiap barang yang lain tu ada 3 perkara. Yang pertama, dihajati kepadanya untuk menentu. Yang kedua, dihajati untuk mengada. Yang ketiga, dihajati untuk menghilangkan kekurangan. 3. Maka dengan tu wajiblah bersifat dengan 9 sifat. Kerana kerana pula dah banyak kerana ni. Kerana ilat pada mana kerana ni? Kerana wajib bagi yang dikehendakinya, yang dikehendaki kepadanya itu bersifat dengan 9 sifat tu. Sebab apa wajib 9 sifat? Kerana jikalau tiada bersifat ia Allah dengan satu daripadanya daripada 9 sifat, nescaya jawabnya tiada dapat ia Allah hendak menentu, hendak menetap akan tiap-tiap barang yang lainnya lain daripada Allah. Kalau tak ada salah satu sifat, tak ada sifat mana? Iradah misal. Tak ada sifat iradah, boleh tak menentu? Boleh tak boleh? Tak boleh. Dah tak boleh, siapa nak hajat ke dia? Dah tak boleh. Sebab syarat ketuhanan ni mesti segala benda hajat kepada dia. Maka mesti 9 sifat. Mesti kena ada 9 sifat. Sebab apa? Sebab benda yang dihajati ni sebab apa? Sebab nak menentukan. Dihajat kerana nak menentu. Jadi kalau Allah tak ada salah satu daripada 9 sifat ni, maka tidak
tidak dapat ia hendak menentu. Misalnya seperti tak ada iradah. Kalau nak besar lagi, tak ada hayat. Nah, tak ada hayat, habis. Tak ada sifat apa hidup, apa jadi? Apa faedah kudrat? Ada faedah iradah, ilmu, tak ada faedah habis. Apa satu hayat tu besar. Hayat-hayat ni dipanggil sifat pendapatan. Itu sifat pendapat, sifat idrak. Dengan sifat pendapat itulah Tuhan dapat apa dah? Dapat bersifat kudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, apa habis. Dipanggil sifat pendapatan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut sifat tu sifat pendapatan, bukan pendapatan, pendapatan. Beza tu. Pendapatan tu bayar bulan tu, duit bulan-bulan tu. Ni pendapatan, dapat. Betul dalam kitab Baqarah, lepas pada wadaniyah, hayat selalu dah. Letak hayat dulu. Pasal hayat tu yang paling utama sekali. Nak bincang gagah tak gagah, hidup ke mati dulu. Kalau hidup tak apa nak bincang gagah tak gagah. Ni hang duk cerita gagah ni, dia ada tak ada, mati lama. Tuhan ni cerita. Cerita macam dia ada hidup tu, gagah, akak kereta 10 tangan. Mana dak payah pakai jet akak gitu, dia tahan gitu dengan tangan nak salin tayar. Gagah dia tu. Lembu dia perebah, dia cekik dekat gitu perebah. Meleh gitu pegang gagah. Dah dia hidup mana? Mati lama dah. Cerita apa lagu tu? Kita baru nak panggil wak semelih lembu, tukar pegang 50 ya saya kira kita bayar. Kalau tukar pegang lembu. Ada dia seorang je pegang cekik dekat duk perebah. 50 ya, 5 ekor dak dah. Cerita sedap tu kau. Dah mana dia duduk kampung mana? Mati. Siapa yang cerita lah benda lagu tu? Tak ada faedah. Tu bandingnya gitu. Baik. Dan takdir tadilah atas tadi, jikalau tiada bersifat ia dengan satu sifat daripada 9 sifat, dan ini nescaya tiada dapat ia Allah hendak mengadakan mereka itu tiap-tiap barang yang selain daripadanya. Yang ni makhluk tak dapatlah nak mengada. Macam tak ada kudrat, boleh mengada? Tak boleh lah. Dengan sebab ada kudrat itulah Allah Ta'ala boleh mengadakan makhluk. Iradat nak menentu. Dah kalau tak ada apa. Jawab benda satu lah. Kalau ada kehendak tak ada kudrat, jadi tak? Iradat ada, tapi perkuasa tak ada. Jadi tak jadi? Jadi. Hati duk kehendak, tuan tak boleh gerak. Jadi tak jadi? Hati kehendak nak garu tepat gatal di belakang, tangan tak boleh nak gerak. Hasil tak? Tu kata tu. Tu kudrat iradat. Dan lepas ada dan tahu dia? Semua kita belakang kita. Dan hendak. Kena tambah sikit tu. Dan tiada dapat ia Allah hendak. Tambah sikit kita tu, jatuh tu. Dan tiada dapat ia Allah hendak menghilang akan kekurangan mereka itu tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Takdir, kalau tidak ada salah satu sifat daripada 9 sifat tu, nescaya tak mampu, tak dapat Allah nak menghilangkan akan kekurangan. Sifat kelemahan yang ada pada makhluk tak boleh. Tak boleh nak tapung. Pasal dia tak ada salah satu daripada 9 sifat. Tak ada kudrat, iradah, ilmu, tak ada. Kata nak kerja mana? Kan perkehendak ada, perkuasa ada, ilmu tak ada. Jadi tak jadi? Tak jadi. Faham tak? Dia kena melengkapi habis.
qudrat, iradah, ilmu, hayat. Tak ada salah satu tu habis. Tak ada wahdaniyah pun tak jadi ke. Bila tak ada wahdaniyah akan ada apa dia? Berbilang-bilang. Berbilang-bilang tak selesai juga. Tak lepas daripada berpakat dan juga berbalah. Berpakat pun tak jadi. Dengan mana? Dengan jalan pakat buat. Dah kalau benda halus nak pakat ke mana? Dah kalau gitu buat dulu kediang, buat dulu lah kuat kediang. Tak pakai kok jadi tahsilul hasil. Kalau kata buat suku-suku, mu buat langit aku buat bumi, tak jadi juga. Kerana jadi Tuhan setengah-setengah. Tuhan langit jadi Tuhan langit, tak jadi Tuhan bumi. Hak buat bumi tak jadi Tuhan langit, tak pakai. Kalau begitu, kalau ada dua Tuhan balah ni tak lepas daripada menang kedua ataupun kalah kedua. Kalau kata menang kedua pun mustahil, tak jadi. Tuhan A nak buat laki, Tuhan B nak buat puang. Laki pun laki, puang pun puang. Mana hasil kedua? Menang, seri, sama-sama boleh. Tuhan nombor satu nak buat jadi laki, laki kawan tu. Tuhan nombor dua nak buat jadi puang, puang lah kawan tu. Jadi atas dia pada masa tu lah, laki pun laki, puang pun puang. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ataupun balah punya balah kalah kedua. Tuhan A, Tuhan nombor satu nak buat jadi laki, tak berjaya. Tuhan nombor dua nak buat jadi puang, tak berjaya. Jadi kawan ni laki pun dok, puang pun dok. Boleh tak boleh? Tak boleh juga. Balah punya balah, menang se, kalah se. Tuhan satu nak buat laki jadi laki kawan tu. Tuhan nombor dua tak kuasa buat. Lemah. Bila lemah Tuhan nombor dua, Tuhan nombor satu lemah juga. Kerana dua-dua tu Tuhan sama-sama mempunyai kudrat yang sempurna. Tak boleh juga. Tak jadi makhluk. Tu jalan akal kita fikir. Ingat dah tu mengaji tu. Tak ingat dalam kitab Misbah Munir ada sebut tu. Lama dah Misbah Munir, 2012 sini 2012 ni. Saya ingat baca 2017. Habis 2019, 2020. Lepas tu baru habis tu baru Faridatul Faraid. Lepas Faridatul Faraid, kitab apa dia? Persediaan bagi sekalian mukallaf. Baru hak ni. Baru hak ni pula. Habis hak ni tak tahu dah. Kitab Zabur ke Taurat, Injil tak tahu dah. Tak tahu kitab apa lah pula. Deh. Baik. Iaitu mana? Iaitu tidak dapat menentu, tiada dapat hendak menentu dengan sebab tidak ada salah satu daripada 9 sifat tu kan. Tidak dapat nak menentu dan tak dapat mengada dan tak dapat menghilang kekurangan tu mustahil. Apa mustahil? Tak terima akal sekali-kali. Perkara ni tak boleh terima akal sekali-kali. Inilah yang tersebut jalan yang 9 sifat itu masuk di dalam makna iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Inilah tersebut jalan. Apa jalan? Cara yang 9 sifat itu masuk, yang ini terkandung di dalam makna iftiqaru kulli ma adahu ilaihi, berhajat tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah. Ini cara jalan. Jalan terkandung kata 9 sifat. Ini cara dia. Baik. Dan diambil, yakni dipaham daripada iftikar itu 2 perkara. Apa dah weh? Tanda dulu situ. Dan diambil, yakni dipaham daripada iftikar itu 2 perkara. Ini makna yang lawazim, mana yang mesti. Bila sebut berhajat segala perkara kepada Allah, mesti 2 perkara pula. Tandalah dulu situ. Nanti kita sambung. Sambungnya lepas raya.
Royak lalu. Sebab minggu depan tak ada kuliah. Tak ada kuliah. Hari Ahad tak ada kuliah. Ada program. Program itu start petang Ahad, habis hari Isnin. Isnin tu giliran masjid marah. Ada ko. Ada insya-Allah. Tak letih mana kita. Letih pun tak apa. Mandi lama sikit dia hilang letih tu. Ada. Ini kuliah subuh. Lepas tu kuliah duha. Lepas tu balik. Nak tidur, tak boleh nak tidur. Kawin nak main pukul 3. Cokor kita tunggu kawin. Pukul 3 suku duk hari lagi. 3.30 orang hari. Pukul 4 suku siap. Nak cuci benda tahu. Pau pergi ambil di sekolah pula. Lepas tu naik DIY pula. Mana DIY? Tak jumpa Pak Roh dekat ni. Biasa DIY jumpa Pak Roh. Tak jumpa dekat ni. Duk pergi DIY apa? Balik. Orang mai tu ustaz mari kita anak cucu duk nangis gini, pergi pula. Pukul 6.30. Lepas tu balik rumah. Suruh ajar pula dah naik sikar tayar 2, buang tayar pak tu. Nak naik tayar 2. Nak ajar pula lah. Garik. Lepas tu masuk rumah tu tengok kitab ni. Mana mai sini pula ni. Lagu tu lah. Demo nampak mudah main mengajar. Ada. Demo kata belaka. Jadi cuti le minggu depan. Jumpa lepas raya tu lah. Tanda dulu situ. Wallahu a'lam. Kemudian hari Sabtu ni jemput semua muslimi dan muslimat untuk daurah bab puasa di pusat pengajian. Hari Sabtu 14 hari bulan. 14 hari bulan pukul 8.30. Jemput semua lelaki dan perempuan untuk program daurah nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.